Benda yang menarik perhatian saya bila baca pasal berita di dalam DH pada hari ini ialah berkenaan dengan isu coin ataupun TMJ melancarkan satu coin baru. Sebenarnya coin yang dilancarkan oleh TMJ ni adalah satu coin yang stable coin lah. Okay, kalau kita baca berita ni, Johor Tuanku Ismail Sultan Ibrahim pada hari Selasa telah melancarkan satu koin yang diberi nama RMJDT. Satu koin yang diberi nama RMJDT dengan di-back ataupun didokong dengan nilai ringgit yang diisukan oleh Zitrix AI Sdn Bhd. Okey, Zitrix ni adalah salah satu syarikat yang listed, public listed disenaraikan di Bursa Malaysia lah. So Zitrix ni dulu nama dia MyEG. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok pasal Zitrix ni, so ini adalah dulu nama dia adalah MyEG lah. Jadi kalau kita tengok berita ni, kita tahu bahawa TMJ sekarang dah melancarkan apa yang kita panggil sebagai RMJDT. So jadi coin-coin ni dikatakan dalam berita ni stable coin dicipta ataupun dikeluarkan oleh GDT di atas dasar untuk digunakan dalam international use ataupun penggunaan antarabangsa untuk nilai ringgit, especially untuk cross border punya transaction lah. So dalam mana-mana digital asset, ini adalah salah satu kenapa dia buat coin ni lah. Jadi kita pun bagi saya ini adalah satu perkembangan yang menarik lah. Perkembangan yang menarik dalam dunia blockchain ataupun dalam dunia apa yang kita panggil sebagai dunia digital asset di Malaysia. Okey. Sebelum saya komen tentang isu ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat nak tanya tentang digital asset ke ataupun apa-apa aset yang tuan-tuan dan puan-puan berminat nak buat pelaburan, insya-Allah saya boleh berikan pandangan saya, tapi saya tak boleh bahagikan apa-apa maklumat tentang pelaburan. Saya hanya boleh sharekan sedikit apa yang saya tahulah. So jadi sama juga dengan bercerita tentang coin ni, saya tidak bercerita dengan kata nak pesu orang beli ke apa, tahu. Saya bercerita hanyalah untuk memberikan pandangan dan dalam masa sama education kepada tuan-tuan dan perempuan. Untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, coin ataupun digital asset, kalau digital asset di Malaysia ni, dia dikawaselia oleh Suruhanjaya Security. Okey, kalaulah RMJDT ni dikeluarkan, salah satu benda yang wajib dia kena buat ialah dia kena submit kepada SC untuk memastikan bahawa koin yang diterbitkan ni adalah koin yang sah. So saya berminat lah nak tahu apa pandangan SC tentang benda ni, dan kita akan pantau sama-sama lah, sebab ini adalah pertama kali koin yang diterbitkan oleh Badan Diraja. So ya, amat menarik, dan kita nak tengok bagaimana sambutan dia, dan benda yang paling penting sekali, kita nak tengok apa aplikasi coin ni sendiri. Saya yakin di luar sana ramai yang ada coin lah, ada yang ada Luno, dan Luno pun ada macam-macam lah. Dan insya-Allah kalaulah coin-coin ni dapat diterima, mana tahu kan, tentang coin-coin kita ada tu boleh digunakan sebagai transaksi untuk cross border. Sebab buat masa sekarang ni, kebanyakan apa yang kita panggil sebagai digital asset ni, digital asset tak boleh digunakan sebagai legal tender. Kita tak dibenarkan untuk berniaga menggunakan digital coin. Tidak dibenarkan untuk berniaga menggunakan digital asset macam Bitcoin ke, XRP ke. Kalau tuan-tuan pun ada benda tu pun, tuan-tuan pun tak boleh bayar orang benda tu. Tak dibenarkan lah di bawah bank negara. Tapi dengan adanya RMJDT ni, kita tak pasti lagi macam mana. So ini lah topik yang menarik dalam DH pada hari inilah. Dan kemudiannya, kalaulah kita bercerita pasal coin ni, satu benda yang menarik dia, coin yang diterbitkan oleh Tengku Mahkota Johor ni, yang dinamakan sebagai RMJDT ni, diterbitkan oleh sebuah syarikat yang bernama Zitrix.
Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak kenal Zitrix ni siapa, tahu tak Zitrix ni nama dia yang lama adalah MyEG. Kalau kata MyEG ramai yang kenal lah. Dulu iklan MyEG ni merata-rata. Kadang-kadang kita tengok bola tu, kita penuh dengan iklan MyEG je kan. Kalau tengok EPL dulu, penuh dengan iklan MyEG. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun tahu MyEG tu apa. Tapi nama baru dia sekarang adalah Zitrix. Jadi sebenarnya Zitrix ni dia bukanlah orang baru dalam industri, tapi dia dah lama. Dia memang fokus kepada teknologi. Dan paling baru sekarang ni, kenapa dia tukar nama Zitrix? Antara sebab lah dia kata dia tukar nama kepada Zitrix sebab dia sedang membawa satu perniagaan baru, bisnes baru, perkembangan bisnes baru di mana dia nak fokus kepada development of blockchain. Okay, so development of blockchain ni, tuan-tuan dan puan-puan kena faham tau. Blockchain ni adalah satu industri di Malaysia ni sebenarnya tidak ramai pemain dia. Dan bila kita bercerita pasal blockchain ni, Zitrix antara satu syarikat besar yang mempunyai capacity untuk membuat blockchain ni. Dan di situlah dia berjaya menerbitkan coin RMJDT. So kita kena faham base yang digunakan dia, kita kena tahu apa ekosistem dia. Tak banyak syarikat di Malaysia ni yang mampu nak terbitkan satu coin yang kita panggil mempunyai kapasiti seperti RMJDT lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok sejauh mana coin ni mampu diaplikasikan dalam penggunaan harian. Saya menarik sebab apa? Perbincangan berkenaan coin ni saya dah lalui beberapa fasa dah. So bila kita tengok, bila satu royalties ataupun kita panggil satu badan yang hebat macam Sultan Kesultanan Johor, yang kita panggil sebagai even kerajaan sendiri mula mengiktiraf coin-coin ni, kita mungkin industri kripto atau industri blockchain di Malaysia ni dah sampai satu fasa yang boleh mendapat perhatian yang cukup tinggi lah. Dan saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah melawat dulu masa saya bekerja, saya pernah melawat data center tau. Dan saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, data center di Malaysia ni, teknologi data center di Malaysia ni antara yang terhebat. Dengan sebab apa kita antara yang terhebat? Salah satu dia ialah kita boleh dikatakan sebagai salah satu tempat dalam dunia ni, ada 3 atau 4 tempat je yang ada 4 sambungan, ada sambungan untuk dari belah hemisfere timur dengan barat. So internet di kawasan kita ni sebenarnya antara yang terhebat lah. So jadi sebab itulah data center, banyak-banyak syarikat nak buka data center, dia memilih Malaysia ni sebagai salah satu pilihan mereka sebab facilities yang ada di negara kita. Cuma ya, kita kena faham bila industri ni nak berkembang, dia makan masa dan terutamanya dia makan tenaga lah. Okey, sekarang kita bercerita balik lah pasal coin tadi kan, RMJDT kan. Kalau kita tengok dalam berita ni tadi, dia bercerita tentang BNM, Bank Negara pun ada mengeluarkan discussion lah bagaimana dia nak tengok detail propose approach to explore asset ni sebagai asset tokenized ni untuk dalam Malaysian financial ecosystem. Jadi ini menarik. Sebab apa? Apabila ada satu institusi, contohnya institusi diraja macam ni, mendapat perhatian mereka, so jadi institusi macam Bank Negara ataupun mana-mana insti pun mula melihat, mula mengiktiraf benda ni sebagai aset lah. Dan saya yakin mungkinlah dalam buat pendengar-pendengar pada malam ni, mungkin korang pun ada pendapat masing-masing kan berkenaan dengan ni. Jadi kalau korang ada pendapat, tuan-tuan dan puan-puan yang tengok live saya pada hari ini ada pendapat, boleh komen, boleh tanya ataupun boleh bagi pendapat tentang blockchain tu sendirilah. Lagi apa berita? So tadi itu saja berita daripada DH tentang TMJ punya blockchain atau TMJ punya coin, iaitu RMJDT. Jadi kita teruskan untuk berita-berita yang lain. Saya yakin berita-berita ni kadang-kadang kita tak semua kita nak baca, tapi ada yang berita-berita yang penting lah. So salah satu berita yang penting yang kita tengok dekat sini dalam DH, dia ada mengatakan tentang
Glove maker under pressure from glut and rivalry now face currency threat, say Bank Islam Malaysia Securities. Glove industry. So glove manufacturing sekarang ni sedang berada dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan lah. Saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan pengalaman saya yakin ramai juga kalau yang tengok video ni mengalami benda yang sama lah ketika COVID hari tu. Masa COVID hari tu, sebelum COVID dalam bulan Februari macam tu, saya ada berbincang dengan kawan saya berkenaan dengan industri kesihatan. Waktu tu kita ada berbincang lah pasal industri kesihatan. So, kita sebenarnya waktu sebelum COVID tu, pada bulan Februari tu, masa China ada isu COVID pada 2020 tu, bukan pada tahun 2020 tau, dia ada COVID tau. Dia dah ada isu COVID ni pada Disember 2019. Dan pada waktu tu, kami ada membincangkan tentang apa yang kita panggil sebagai potensi lah. Kita tengok potensi kan. So kita tengok waktu tu pasaran saham, kita tengok juga apa potensi-potensi yang ada. Kemudian kita membincangkan tau. Kita bincang-bincang. Kita lihat, salah satu benda yang kita lihat waktu tu ialah kita dapat melihat industri glove ni waktu tu ramai gila orang tak minat. Tapi ada satu orang ni waktu tu macam masa kita discussion dia kata bila terjadinya pandemik macam ni, glove Malaysia akan mendapat perhatian. So, jujur saya cakap waktu tu, kalau saya tahu, dah lama saya ni lah, tapi waktu tu saya tak berapa jelas juga. Kawan saya cakap waktu tu, dia melihat glove industri ni akan mendapat tempat. Sebab apa? Ketika 2019 tu, masa kita bincangkan tu, glove manufacturer dalam dunia ni, China pun waktu tu tak ada explore lagi glove punya industri tau. Yang explore glove industry hanyalah company Malaysia waktu tu. So apa kita orang masa tu tengok lah listed company. So kita kata berpotensi ke? Kita mempertikaikan. Saya personally waktu tu saya agak menyesal juga. Tapi apa nak gandaya, benda dah terlepas. So kita berbincang jugalah waktu tu pasal glove ni kan. Okay, bila bercerita pasal glove ni semua orang cakap macam tak ada potensi. Tapi dia mengatakan waktu tu dia tengok berita COVID tu, satu dia pegang, dia highlight pada kami ialah kita kena faham COVID waktu tu tersebar melalui sentuhan, siapa yang berdekatan apa semua. Jadi penggunaan glove ni mesti naik. So kita waktu tu kita dengar, kita tak boleh brain lagi, kita tak boleh bayang lagi sebab kita tak nampak. Tapi apa yang terjadi, sekarang ni saya cerita apa yang terjadi up to Februari. Masuk je Februari, waktu tu kita nampak kes COVID semakin meningkat. Bila kes COVID semakin meningkat, kita tengok pergerakan harga saham, terutamanya harga saham top glove dah mula bergerak sikit. Dan harga top glove masa dia bergerak tu, kita mula dah cakap okay, ini dah mula nak bergerak lah. So apa yang kita buat, ramai orang waktu tu dah mula park duit dalam top glove. Waktu tu top glove 50 sen, naik 80 sen, naik. Sebab masa kita sedar tu dah 50 sen dah. Padahal awal tu 20 sen je tau, satu unit saham top glove waktu tu. Naik sampai tertinggi waktu tu, last saya check waktu tu RM2, I think RM2.30 kot. Kalau tak salah saya lah, sekejap saya boleh semak lah harga top glove. Waktu tu dia naik paling tinggi RM2 lebih lah. So jadi waktu tu kita sebagai orang kata yang terlibat dalam dunia pasaran saham ni kecewa lah. Sebab kita dah terlepas kan. Dan waktu pula masa tu saya untuk fun pula, kita tak fokus sangat sebenarnya dekat dalam saham ni. Sebab apa? Saya jujur lah cakap, waktu tu lepas tahun 2018 sebenarnya ramai kecewa dengan pasaran saham. Kita waktu tu kita mula bertawar hati lah. Ini cerita kisah-kisah. Siapa pernah melabur saham dia tahulah. Sebab bila jatuhnya kerajaan Barisan Nasional waktu tu, pasaran saham jatuh sebenarnya. Jatuh sangat teruk. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai pelabur, kita life must go on lah. Life must go on. Kita mesti teruskan jugalah. So jadi apa yang dah terjadi tu terjadilah. So saham top glove tu tadi, kita balik pada saham top glove tu tadi. Saham top glove tu naik sampai RM2 lebih tau. Jadi masa nak naik tu ramai orang yang kaya, sangat ramai.
Ini cerita benar. Saya ada seorang kawan. Masa dia, kawan yang dalam grup yang lebih kurang sama. Dia masuk Top Glove harga RM10,000 saja. Waktu tu dia beli, awal tu dia beli RM10,000 saja. At the end, dia cash out daripada saham Top Glove waktu tu. Dia ada dekat 300k. Bayangkan daripada RM10,000, dia berjaya membuat sampai 300k. Sangat-sangat tinggi. Dan dia bukan spekulator pun. So itulah kisah saham Top Glove. So saham Top Glove ni waktu tu memang sangat mendapat perhatian lah. Tapi apa terjadi semua kita tahulah. Selepas daripada COVID, dia drop, turun. Sehinggalah pada yang paling terkini dia tak mampu lagi lah nak naik. Salah satu sebab dia, banyak sebab kenapa. Kalau kita tengok dalam akhbar The Age ni, dia ada berbincangkan beberapa faktor-faktor yang kenapalah. Salah satu faktor utama dia yang mengganggu saham-saham glove ni, daripada Top Glove, Kosan, Hatta Lega, ini semua sedang ditekan. Pertama dia ditekan oleh demand competition. Sebab apa? Dekat China competition dia sangat gila sangat. Memang sangat-sangat tinggi. Terlalu tinggi lah. Itu menyebabkan banyak manufacturer glove di Malaysia tidak mampu nak bersaing daripada segi harga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kena tahu bila berlakunya exchange rate lah. Inilah satu perkara yang tuan-tuan dan perempuan orang selalu gunakan lah sebagai ni. Ahli politik lah terutamanya selalu gunakan sebagai salah satu elemen untuk meraih undi. Dia kata pengukuhan nilai mata wang ringgit. Sebenarnya dalam pengukuhan nilai mata wang ringgit ni, dia adalah parang berdua mata. Parang dua mata. Parang dua mata tu apa maksud dia? Dia boleh memotong, sambil tu dia boleh melukakan. Dalam masa yang sama, walaupun nilai ringgit kita mengukuh, maksudnya baik, tapi dalam masa yang sama kita ada banyak syarikat-syarikat yang terkesan. Salah satu dia, kebanyakannya adalah syarikat-syarikat yang mengeksport barangan pergi ke China. Yang mengeksport barang pergi ke US. Sebab apa? Setiap ekspor mereka ada margin yang dia nak kena kekalkan, dan forex exchange ataupun pertukaran mata wang ni menjadi salah satu elemen yang sangat crucial bagi mereka untuk kekalkan supaya mereka mempunyai margin yang sedap lah. Tapi dalam masa yang sama, apabila exchange rate ni drop, kebanyakan mereka dah hilang lah margin tersebut. Tu yang pertama. Dan yang kedua, kita tengok perang tarif. Perang tarif ni sebenarnya tak habis-habis lagi. So benda ni banyak menekan pasaran lah. Banyak menekan terutamanya pasaran glove lah. Dan bagi yang baru masuk, baru yang mendengar apa story saya, sebenarnya saya tengah cerita pasal saham glove. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada melabur dalam saham glove, mungkin boleh bincangkan pengalaman tuan-tuan dan perempuan lah berkenaan dengan saham glove lah. Saya ada pengalaman yang tidak indah dengan saham glove, bermakna saya terlepas peluang lah. Tapi ada kawan saya yang melihat dapat banyak peluang-peluang yang baik lah dalam saham glove. Okey, baik, kita teruskan berita kita. Okey, kalau kita lihat, saya bagi tahu kat tuan-tuan dan perempuan, kalau kita lihat sekarang ni, salah satu aset yang paling mendapat tempat sekarang, yang tengah famous dan tengah sedap orang bercerita ni, sembang pasal pelaburan ni memang tengah sedap, adalah emas. Saya yakin ramai orang semua tengah membincangkan tentang pelaburan emas lah. Bahkan saya bagi tahu ada orang datang kat saya cerita pasal pelaburan emas, macam ajak saya beli emas lah. Kata tu kata ni lah. Tuan-tuan dan perempuan kena faham pelaburan emas ni sebenarnya adalah satu pelaburan yang sangat-sangat mendapat tempat di kalangan geng-geng yang dah berusia. So, kenapa saya cakap macam ni? Saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, ingat ni elok-elok. Kalau mak dengan ayah tuan-tuan dan perempuan bertanya tentang pelaburan emas,
menjadi kewajipan bagi kita untuk pastikan mereka mendapat info yang betul. Sebab apa? Kebanyakan gejala-gejala scam ataupun scheme scam di Malaysia ni, kebanyakan mereka menggunakan emas sebagai diorang punya instrumen untuk diperkenalkan lah. So jadi saya boleh cakap ramai orang menggunakan emas ni sebagai satu benda untuk menjual dia punya skim. So jadi tuan-tuan dan perempuan kena berhati-hatilah. Kita sebagai anak, kita sebagai orang yang tahu tentang ada info tentang pelaburan-pelaburan ni, ataupun kita ada sedikit info tentang teknologi ni, pastikan kita share maklumat yang betul dengan mak ayah kita lah. Okey, itu nasihat saya pertamanya tentang pelaburan emas. Okey, lagi satu, tuan-tuan dan perempuan kena faham lah. Bila bercerita pasal pelaburan emas, saya nak betulkan lah, ini pendapat saya. Saya nak betulkan tuan-tuan dan perempuan tentang pelaburan emas. Pelaburan emas ni adalah pelaburan emas terutamanya adalah barang ribawi. Apa maksud barang ribawi? Barang ribawi ni adalah barang-barang yang membawa satu nilai di mana perlu ditukarkan dengan nilai dia sendiri. Sebab apa? Nilai barang ribawi ni dia cukup jelas tau. Jelas dalam satu hadis Rasulullah. Biar saya bacakan hadis tu dengan jelas lah. Okey. So, hadis tu, apa maksud hadis tu? Jangan kita tengok hadis tu secara ni. Ini saya nak cerita pasal emas ni. Saya nak tuan-tuan dan perempuan betul-betul jelas tentang emas ni, dia adalah barang ribawi. Pertama dia, bila bercerita pasal pelaburan emas, tuan-tuan dan perempuan kena jelas dulu tentang peranan emas tu sendiri. Dalam hadis Muslim 1587, kita bercerita Rasulullah SAW bersabda, emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tama dengan tama, garam dengan garam, timbangan dan beratnya mesti sama, dibayar serta-merta, bukan bertangguh. Namun jika jenis dan kategori barangnya berbeza, maka berjual belilah mengikut kamu kehendaki dengan syarat mesti dibayar serta-merta, on the spot. So, barang ribawi ni ada satu syarat. Kalau tengok dalam hadis ni, perlu dibayar secara on the spot. So, ini satu perkara yang selalu terjadi dalam skim-skim cepat kaya, skim-skim emas, pelaburan emas ni. Mereka suka menggunakan sistem pembayaran yang bertangguh. So jadi, ini tuan-tuan dan perempuan kena jelas tau. Kita sebagai anak, kadang-kadang kita kena ingatkan mak ayah kita lah tentang pembelian emas. Kalau guna platform ke, guna apa ke, pastikan emas itu ada. Dia kena bentuk emas dengan emas. Dia kena fizikal. Dia tak boleh tak ada benda tu. Kalau katalah kita ambil contoh beli kat satu platform, pastikan kita boleh withdraw benda tu bila kita nak lah. So jadi, tuan-tuan dan perempuan bila bercerita pasal emas ni, kena berhati-hati. Sebab pelaburan emas ni dia ada dua tau. Ada orang melabur emas melalui platform. Dia suka emas yang tidak nampak tu sebab kata dia lebih senang nak handle. Ada orang dia melabur emas dalam bentuk fizikal. Jadi bentuk fizikal ni tadi, tuan-tuan dan perempuan kena pastikan emas dalam bentuk fizikal ni berada dalam keadaan yang baik. So jadi ada dua bentuk pelaburan. Yang sering menjadi masalah adalah pelaburan yang berbentuk skim ni. So bila ada pelaburan, saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, Melayu, Cina, India semua dah kena pasal pelaburan skim pelaburan emas ni. Bermula dari skim millionaire gold lah, QQ lah, apa segala jenis lah, tok belagak lah, semua dari dulu lagi. Semua skim-skim yang menjual emas. Jadi, bila cerita pasal penjualan emas ni, tuan-tuan dan perempuan kena hati-hati, pastikan mereka boleh memberikan emas yang fizikal. So ini nasihat saya lah. Sebab saya dah berada dalam industri pelaburan ni. Saya boleh cakap dekat lama lah. Saya dah berada dalam industri pelaburan ni agak lama. Orang selalu terciduk dengan pelaburan emas ni. Mula-mula
dia dapat apa yang dia nak, tapi at the end dia terciduk. Sebab apa? Sebab pelaburan emas ni dia bukan diregister bawah SC tau. Suruhanjaya Security tak pantau. Dia lebih kepada komoditi. Dia kadang-kadang menjual emas ni, dia dipantau oleh bank negara kalau dia mengandungi beberapa amount of emas yang dia boleh offer. Tapi kalau dia dah offer skim tu tadi memang tak boleh. So bahaya. So jadi saya memang galakkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak melabur emas, ada boleh buat beberapa cara. Kalau pakai skim yang ni yang legit dan dia memang saya bagi tuan-tuan dan puan-puan memang boleh lah. Kalau pelaburan emas saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pertama dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan ETF Gold. ETF Gold daripada Bursa Malaysia. So ETF Gold ni dia sebenarnya boleh beli serendah harga tak silap RM10 pun ada. Kita boleh beli ETF Gold. So sebab itulah kalau nak melabur emas ni kita kena bijak tau. Kita tak semestinya kena ada emas fizikal tu. Kita boleh beli juga produk-produk yang memang carry emas tersebut. So salah satu dia adalah ETF Gold. ETF Gold ni tadi tak silap saya boleh masuk serendah RM10. Kita boleh beli. Tapi boleh correct saya, boleh pergi kat website bursa untuk check. So itu ETF Gold. Yang kedua, kita boleh juga beli emas. Tadi kita beli ETF kan. Yang kedua, kita boleh beli juga emas daripada futures contract. Ada kontrak-kontrak yang menjual emas. So apabila sampai kadang-kadang kita nak beli, kita nak stabilize harga emas tu, kita memang beli emas pada kadang-kadang harga yang lebih murah lah. So cuma biasanya kita beli dalam banyak sikit lah amount dia. So benda-benda ni tuan-tuan dan perempuan boleh buat. Okay. Tapi saya memang recommend kalau tuan-tuan dan perempuan nak produk yang legit daripada bursa, boleh cari ETF lah. Dan yang ketiga, kalau tuan-tuan dan perempuan kata saya tak nak emas tu sendiri, saya nak kita perniagaan emas. So salah satu perniagaan emas dalam Malaysia ada banyak yang tersenarai di Bursa Malaysia. Contohnya kita ada Tommy, kita ada Pokong. So ini syarikat-syarikat dan ada beberapa lagi syarikat-syarikat yang buat emas. Ini syarikat-syarikat yang tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan untuk membeli emas. So jadi kata first tadi boleh beli ETF. ETF tau perkataan dia. Bursa Gold ETF. So itu perkataan dia kalau nak beli ETF emas. Kemudian boleh juga kalau nak beli kalau nak beli futures contract ataupun kita nak beli emas, saham emas. Saham emas ni, apa yang saya panggil saham emas ni adalah saham yang buat pekerjaan dalam dunia emas. Katalah macam Pokong memang jual emas lah. So itu adalah salah satu ETF yang memang ada emas. Itu saham yang ada terlibat dalam bisnes emas. Okey, baik. Saya sebenarnya tak plan nak live lama-lama dan insya-Allah lah saya dapat rakam, saya dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan bagi yang melihat, mendengar apa yang saya dah bebelkan hari ini, walaupun sebab saya first time, saya tak boleh nak share screen saya. Kalau tuan-tuan dan perempuan nampak apa yang share kat screen saya ni, mungkin tuan-tuan dan perempuan akan lebih tertarik lah. Mungkin lah kot. Okay, insyaAllah pada masa akan datang mungkin esok saya akan mula kerap membuat live. Dan sebab apa? Sebab yalah, kita pun nak berkongsi di bawah Jejak Labur lah, di bawah brand Jejak Labur ni, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan maklumat tentang pelaburan-pelaburan. Dan dalam masa yang sama kita nak membantu masyarakat kita untuk keluar daripada kepompong, apa yang kita panggil kepompong di scam. Ramai orang di scam. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ramai sangat-sangat di scam. Dan baru-baru ni, pengalaman saya sendiri bercerita pasal scammer ni. Ini cerita benar, saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan, cerita sebagai pengajaran lah. So pada satu hari lah, ada seorang pakcik ni memang tahu saya terlibat dalam industri pelaburan ni lah. Saya bekerja dalam industri pelaburan. Dan salah satu apa yang pakcik ni offer, so rationally bila ada apa-apa skim datang kat saya akan tengok lah dia berdaftar, berlesen atau tidak. Tu yang first saya akan check. Tapi disebabkan dia sahabat, saya dengar lah dulu. Pertama dia berkenaan, dia bercerita tentang pulangan yang diberikan. Dan pulangan dia sangat menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, pulangan scammer yang scammer offer ni, hebat.
saya boleh cakap pulangan yang scammer offer tidak pernah kalah. Cerita sangat tinggi, cerita sangat-sangat apa yang kita panggil sebagai sembang memang tinggi lah. Itu adalah scammer punya ni lah. Jadi apa yang scammer selalu buat ni, dia akan offer satu pulangan yang sangat tinggi. Jadi pulangan yang sangat tinggi ni pun saya cakap kat pakcik tu tadi, macam tak logik tapi boleh. So apa dia cakap, Azmi, kau jangan reject apa yang aku nak cakap ni. Apa kata kau duduk dulu dalam grup. So saya pun kata okey, tak apalah, saya duduk dalam grup WhatsApp. So apa yang terjadi, ramai orang berkongsi tentang apa yang dia untung dalam grup WhatsApp tu. Memang keuntungan dia, bayangkan awak masuk 8,000, awak dapat 8,000 US dollar. 8,000 ringgit dapat 8,000 US dollar. Itu berapa kali ganda lipat duit tu. So saya cakap, memang menarik. Waktu tu saya pun macam tapi satu soalan yang mereka tidak dapat berikan ialah melabur dalam apa. Saya tanya, tapi cukup dia punya ejen tu tekan saya cukup masuk sekarang, kita dah tak banyak masa ni apa semua kan. Letak duit apa semua, letak 1,000 dulu pun tak apa. Tak adalah dia tak minta 1,000 pun, dia minta dia masuk kat saya masa tu dia minta 5,000. Masuk 5,000 je, 5,000 mesti ada apa semua kan. Saya cakap 5,000 dan okey, nak masuk dalam 5,000 saya minta lesen lah. Saya cakap kalau nak 5,000 saya minta ada lesen yang sesuai saya nak tengok. Tapi mereka tak dapat keluarkan. So memanglah semua dapat tunjuk profit. Tapi sampai satu hari, waktu tu tiba-tiba ada seorang left the group. Dia cakap apa? Sebelum dia left tu, dia cakap saya tak dapat withdraw. Dia left. So bila dia tak dapat withdraw, dia left. Apa yang berlaku ialah dalam tu kecoh. Dalam masa 2 jam saja, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, grup WhatsApp yang semalamnya bercerita pasal keuntungan-keuntungan, dalam masa 2 jam esok dia tu, semua dah left. Semua dah tertinggal. Semua tak boleh buka platform dah, tak boleh buka withdraw apa semua dah tak boleh. Hilang semua. Keuntungan semua hilang. Bahkan pakcik saya waktu tu memang masa tu dah untung banyak gila lah. Dia dah cakap waktu tu untung dia dah berapa banyak. Dia dah masuk dekat 24,000 waktu tu. Semuanya habis. Waktu tu dia call saya. Lepas tu ada, sebab dia tahu saya kerja dalam industri. Masalah dia ialah, walaupun saya kerja dalam industri, saya tak boleh buat apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham tau. Saya orang kerja dalam industri, tapi saya bukan polis. Kalau bawa kepada SC pun, SC cakap dia tak boleh buat apa-apa. Sebab dia dah pesan, jangan melabur dekat orang yang kita tak ada lesen ni. Dan yang terakhir sekali, kalau kita melabur, satu benda yang kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, melabur ni adalah untuk keuntungan yang reasonable. Bukannya keuntungan berlipat ganda. Saya bagi tahu, bila cerita pasal keuntungan berlipat ganda ni, saya takut. Saya jadi takut lah. Okey, dan hilang dalam masa 2 jam saja. So itu pengalaman. Depan saya tengok dalam grup WhatsApp tu, orang call saya lah, dia punya kawan ahli dalam tu, semua kontak saya apa semua. Lalu saya cakap dengan pakcik saya ni memang tak boleh buat apa-apa. Buatlah report polis. Polis pun cakap, ni apa ni? Polis kata memang tak boleh buat apa. Polis dah boleh ambil report, tapi polis tak boleh buat apa-apa. So itulah kisah depan mata saya tentang scammer lah. Saya kalau nak cerita pasal kena scam, saya pernah kena scam lah. Saya pernah kena scam banyak juga. Salah satu saya kena scam ialah saya kena scam dengan kawan-kawan lah. Kadang-kadang cakap nak datang pukul apa, lepas tu datang lambat. Itu biasa lah. Itu kena sidai tu, itu salah satu bentuk scam lah. Itu scammer kita lah. Kita selalu kena lah. So insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya punya niat berkongsi pada malam ini sebenarnya bukanlah kita kata kita nak bercerita sembang tinggi ke apa, tapi sebenarnya saya berkongsi adalah sebab saya nak berkongsi tentang pengalaman saya. Saya nak berkongsi tentang kisah apa yang saya ada. Dan insyaAllah selepas ni saya akan berkongsi lagi banyak. Tuan-tuan dan puan-puan kalau berminat boleh follow saya di TikTok, boleh follow saya di kawasan-kawasan yang lain, sosial media yang lain. Tapi dalam masa yang sama, insyaAllah saya akan lebih banyak live di TikTok untuk buat perkongsian saya. Dan bagi mana-mana
yang katalah berminat nak melabur ke dalam pasaran saham Malaysia ke overseas ke, apa kata boleh PM saya, boleh DM saya, tanya, insyaAllah saya boleh bantu tuan-tuan dan perempuan. Salah satu sebab dia ialah saya pun berdaftar lah dengan Suruhanjaya Security, tapi bukanlah kata saya boleh bagi advice tentang pelaburan, tidak. Saya hanya boleh bantu tuan-tuan dan perempuan untuk buka akaun sajalah. So insyaAllah kita jumpa dalam masa yang lain.